23rd of March 2026 and the 4th day of Raya. So now we are just going from Kuala Mampat to Kuala Terengganu. Yay! Kita nak pergi Raya. So there's me, there's Mama and adik. There's Abang, Abah and Angah. Okay, until the next time. Bye. We have just finished buying some gas at Tampin. So almost everybody is asleep. Abang is asleep, but Abah is awake. Angah is asleep. If you can see, adik is also asleep. So there's me, Mama and Abah. So let's go. So until the next adik, bye bye. So Kemas, McDonald's. We are trying to buy some McDonald's, but there's a line here. There's Angah and there's Cucu. Mama dekat tepi. Kita censored sikit. In front of us is train tracks. So we just saw a train go through. And here's the cars waiting for the McDonald's, just like us. So until the next update. Bye bye. Yeay, kita dah sampai sempadan Segamat Johor. Yeay, tu dia punya signage dia, Segamat Johor. Selamat datang Gemas Baru. Oh, tadi kita dengar Gemas lama kan? Ni Gemas Baru. Yeah. Johor. Sama je macam di Sembilan. Bukan Neraka, Melaka. Neraka tu lain. Tapi dekat Johor. We are now still in Segamat. I just want to show the views here. The vibe is like Gemas. Bukan Gemas, kampung-kampung, tenang-tenang gitu. So there's a few cars on the road. Abang, Angah and Abah has just eaten Medi. So now they are asleep. So it's just me and Mama lah kot. Bye-bye until the next update. Bye-bye. We are now in Kuala and it's 3:32 PM. I just went to Koji after stopping at Dress for some toilet time. We are entering Kuala and everybody is sleeping. Mama is resting. Adik, Aboy, Abang, everybody is sleeping. Into Terengganu. Okay, I'll try to get the video. So now it's almost 4:40 AM and we are traveling to Terengganu. Everybody is asleep. Bye. We are crossing into Terengganu. There's the signboard. See, it's a bit dark. Yeah, Terengganu. Hello Terengganu. So we are now in Kemaman. I think so, Kemaman. Yes, Kemaman. It's 4:55 PM. Everybody is still asleep. But I am going strong. It's okay. So the streets are quite dark compared to Seremban, compared to Rembau. But it's okay. There's not so many cars over there. That's okay. Okay, until the next update. Bye-bye. We are still in Kemaman, but I just wanted to show you guys that the road is blinking. You see the yellow lights in front? You see the yellow lights on the road? It's blinking. Bling, 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 bling. See that much inside the camera.
almost 3 hours. So bye bye. Next update. We are now in Kertih at the place where they make petrol, where they make gasoline. So this is the oil refinery, and you can see there's the fire of the refinery. They are cleaning the crude oil to make petrol or gasoline, as you guys call it. There's another one over there. As you can see, this is the road. The road to this area. This is the area. Just sebelah tu you can see base again. I making a video for you so that you can see. This is called Kertih Refinery. There's Petronas over here, Petron over here, Shell over here. There's lots of refineries. Over there also. There's one more in front coming up. This one doesn't have a fire because it's currently not working. You can see that. And this is another one. This is a bigger one. This is very big. This is where oil comes from, or where oil is clean to make petrol and gasoline. And diesel also. It's 5:42 AM, and we are still currently going strong. So until the next update nanti. Bye. We are in ke apa nama ni? Kelulut. In Kelulut. Yes. We are in Kelulut. Dekat Terengganu. So adik baru lepas tukar pampers. Aboy dengar Angah kat sini buat apa tau? Abang tidur lagi. Abang is still sleeping. Angah, good morning. Good morning. Aboy, good morning. Good morning. Abang, good morning. Adik, good morning. Yeah. So we are still about 1 hour until Terengganu. So let's wait until the next update. Bye bye. Good morning. We are now at Pantai Kelulut, Kuala Terengganu. Pantai Kelulut Marang. So it's 7:30 AM. We've just arrived after 12 hours. No, 8 hours of driving. So almost everybody is up. Mama is up, Adik is up, Aboy is up, very up. Angah is up. Hello. Abang is still sleeping at the back. And there is the sunrise. There is the sunrise. Sekejap, let me open the window. Let me open. Wow, so bright. Yes, that's the sunrise. Cantiknya, subhanallah. Ada water. Yeah, ada water. That's the sea. Yeah, alhamdulillah. So we are going to Terengganu in about we are going to reach Terengganu in about 1 hour. 1 hour. So until the next update. Bye bye. Good morning. We are still at Kelulut Beach area. Bapa baru lepas solat. So now we are on the way to visit Tok Ki and Tok Anis grave in Kuala Terengganu. Okay, so we will be there in about half an hour. So once we are there, we will make another video lah, another update. Okay, say hi. This is Cucuk is awake. Angah is also awake. Yes, Abang is still sleeping. Adik is on the way to sleep, sleeping already. Mama is wide awake. Yes.
So until the next update. Bye. I am loving the vibe. Yeah. Suasana sangat kat Terengganu. Oh, bendera berkibar di angkasa. Sah bendera. Tak berkibar ya. Cantik sangat. We are now at Pasar Paya. Oh, kat tepi ni lah dulu beli cincin nikah mama. Kat sebelah sini. Abang ingat? Kedai dia kat tepi-tepi ni je, kedai Hasan. Oh, ya Allah. Vibesnya lancur sangat. Lain dengan dulu. Memang lainnya. Allah Alam. Kaki kita pusing. Pandai dah. Maiding. Yes, ya. Ya Allah, seronoknya. Tengok balik tempat-tempat kita sudah pergi ya kan. Lain dah sekarang. Mak sini kau berhenti. Paya Bunga Square Sabtu. Tak ada apa. Masa Kosong. pergi dulu. Sekarang pun mestilah kosong sebab dah ada subuh apa semua. Cantik, sekadar cantik je lah. Just looks very nice, that's all. Ni MBKT, oh kenangannya. Dulu apa? Sinilah tempat Baba. This was the place that I get up and down from the bus. This is the bus stand. Oh, vibesnya. Tak payah buka lagi. Air kan. Kita jalan je sampai kita jumpa kita kena. Don't worry. That was the bus stand. That is the bus stand. Dulu masa buat Grab pun kat sini lah bersidai. Ya, Tergoda kononnya. Tak ada udah. Sekarang dekat kawasan Cabang 3. Sini pun ada kedai makan kan. Ini buka tea dah. Mana ni? ramai lah. Ramai. Ramai. Ramainya. Ya, ni waktu Cana Antel sini. Ramai sangat. Apalah kita U-turn. Let's make a U-turn because there's too many people. Pas sini lah parking lah. Cana. Kedai banyak tak buka kan? Betul. Ni pun kawasan Cabang 3 pun sama kat kawasan permainan Mama dengan Baba tu ni. Tengok kedai Simpoi je kat bawah jambatan ni padahal. As long as can make money. Boleh untuk Mama. Tak nak 3 lah, 4 lah. Mungkin untuk adik saja. Sebab dah ada bantal, adik bila main. Ingat yang lain. Berdiri. Sila sikit sini. Ada tayar dah banyak buka. Lagi. Kedai makan kat dulu. Betul. Sedap. Berasi. Ni apa pernah makan dengan Wan, kawan abang? We are at Terengganu, specifically at Cabang 3. Angah and abang is sleepy. We are coming here to eat Terengganu food. Careful bang motor. Adik. Motor. Abang motor bang. Pergi Tok Lang. Yeah, let's wait. Cek.
Boleh tak? Boleh? Tak abang Angah tak ais. Kasih. Kasih. Ano, manusia. Makan. Masuk makan. Okay. Main apa? Ya, tunggu abang. Bapa, sekejap. Kita katakan hutan makan. Pandai. Kita pergi rumah sebab hari raya. Ini budak? Itu budak? Aku tak basuh tangan. Boleh lah. Kira halal lah. Mama pun tak nampak. Budak? Tak pedas lah. Ini pedas. Semua. Yang itu kuah apa? Kuah macam kari sikit. Sedap. Tak betul. Dia dah lepas. Sedapnya. Chunky rice. Sama bagi adik. Tak pakai susu apa pula. Pedas pun ayam. Okay. Nasi dia pun sedap dah. Makan apa dia tu? Ha? Beja. Dia tengah running tu beja. Morning at factory ke? Ada beja. It's still running. Makan. Abang eat je. Abang jangan risau. Abang eat je. Nanti kawan. Boleh kejap. Nanti kawan. Kawan. Tak, lepas ni tutup tu. Terima kasih. Kan bukan dia? Look. Oh, it's right. Yes. Sedap tak nasi dia? Nasi dia pun sedap kan? Nasi saja. Stop. Sedap. Nanti kawan. Nanti kawan. Kejap. Abang tengah rekod. Buat show. Ada. Coba. Baba. We are now at Pasar Kedai Payang and we are trying to find parking. There's no parking here because I don't know why. But we are trying to find parking so that I can buy some smoke. My supply. I think this can do. Let's try. Let's wait and see. Abang, Angah, Mama. Ya. We are now at Pasar Payang. Yeah. Ini apa? Ini electric. Electricity. For the shops lah. Ambil baba. Yeah. Cuma. Kat tengah tu kot. Kita tengok. Oh, tak tahu. Mari kita try. Ya, snack. Nanti kita beli snack. Kaya. Makanan. So kata banyak makanan. Ayam. Apa Syuk? Ayam. Ayam. Baik. Ayam. Kat rumah ada ayam hidup ke padahal? Mama ada ayam. Apa? Mama ada ayam. Baba? Ada ayam. Boleh tak Mama makan adik? Ya, Mama rela dukung adik ni. Oh ya, aku punya tak? Kat sana ada kan? Oh, okey. Depan kedai jual mi, kedai nombor 2. Lihat, depan ni. Pandai. Pandai. Ya. Ha, there you go.
Go go. Yusuf sini Yusuf. Tangan. Entah. Habis mak baba lah. Yelah kejap lah. Orangnya tak ada. Kena mesej dia sekejap. Ya. Mana? Baba. Jom. Ya, let's go. Sini Yusuf. So we just got back from Pasar Payang. So look what we got. I got my smoke. Mama got nothing. Mama got some keropok. Keropok dekor. I got something. Adik. What are you doing, adik? Baba, I got This is abang. Yes, this is for abang. Adik. Yeah, it's baby chocolate. Apa? Janganlah lompat hidung mama lagi rakamnya. Pergilah rakam anak kat belakang tu. Angan, what do you get? You get some candy. Yusuf, what do you get? Candy. Apa? Chocolate cube. Chocolate cube. Adik dapat apa? Adik Dapat jalan-jalan je lah. Adik dapat peluh. Dapat peluh. Aduh, it's very hot. It's just 10:30 but it's so hot now. Aduh, ya Allah. Yeah, it's pagi. Okay, so let's go to... Hotel. I need to get some sleep first and then we can go check into the hotel at 3 p.m. What? So we have another 5 hours to waste. 5 hours? Yes, 5 hours. So I don't know lah, let's see what to do. Okay, until the next update. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Ma? Bye. Bye. Baba, kita tidur. Going on the drawbridge. Yeah, that's the drawbridge. Cantik. Oh, yo cantik. Saya fikir ada pula dia buka kan. Cantik. You can see the sea from here. Look. You can see the estuary, the big river. You see the boat? Ya, ada bos. Oh, look at that. Ni yang muncul-muncul tu yang. Oh, ya. Yang mahal-mahal tu kan, yang tunjuk kan. Yang. Sini betul lah nak bakar. Tak kacau orang tu tak? Jauh pada rumah, jauh pada... Mana dia tengok betul. berkelabu. Sayang tu lah sampah lah. Tapi tu lah kan, dia nak putih kot. Boleh tu kat atas kan. Satu lagi, benda besar tu dah ni yang Apa? sampai ni sampai berjatuh. Ya. Macam belum lagi. So now we are at the Terengganu Miami Beach Road. You can see the beach over there in the side. And this is the road next to the beach. Ada bumper stick. Hold on. Okay. Oh panas. Ya Allah, ya Tuhan. Pukul 3. Hey, you know this is my university. Yes, my school. When I did my bachelor's degree over here. Yes, this is my university, my school. It's a big school kan? UMT pandai. Yeah. Di masa this one masa tengah buat master. So nak pergi sini. Yeah. Yeah, it's my school. Betul. Ubah UMT ada shuttle. Oh, canggih lah. Bukan. Ini belakang ni. Kita ni elak sebelah belakang. Ada shuttle, perpustakaan. Ya Allah. Sana ni. Depan lagi dah sini. Ni. Apa tu dia kata sana kita mati. Ya Allah. Lupa Baba ya. Betul-betul ni lab Baba dulu bawah ni kan. Masya Allah, Baba lupa yang. Kita masuk sini kita mati sama. Lah. Kita masuk kat ni. Kita masuk kat tu. Iyalah, ya Allah ya Tuhan. Apa tak ingat sayang? Ni kat depan ni boleh masuk tak? Terlek abang sana. Sini pun boleh masuk tak? Oh, dah betul. Sini ya ingat ya. Lah ya. Ada foyer tengah tu. Okey. Ya Allah, Baba lupa betul. I totally forgot about that. Kan sekolah bapa pun kau ingat. Ada patung tapi kita pun boleh parking kat tu. Ada lagi ya. Ada. Macam ada kot. Tak boleh lalu kot. Tak ada ke? Tak ada ya? Tak boleh. Apa kata you tak? Ya, dulu
Dulu masa Bapa nak pergi sampling masa master sini tempat Bapa loading barang. Ya betul. Ngabang ni daripada dulu. Ada je isu. Ada je projek je. Sini pun boleh dah ada. Yelah sayang. Lihat depan tu je. Betul. Masya Allah. Lupa Bapa. I totally forgot lah. Ni nak school Bapa. Nak school Bapa. Sekali dia perlu tahan. Mana? Kalau pada tahan. Macam mana? Kita punya kerjasama tak tahan lama. Memang kemai. Jaga rentong. Saya jaga rentong. Cantik. Betul lah. Sini lihat Baba lah. Masya Allah. Lupa betul Baba. Dah kita pakai sini. Ha. Biasa kita pakai sana. Ha. Boleh masuk sana boleh tak? Ayalah. Jom. Sini coffee Coffee Oh ya? Shake coffee house. Oh. Ada student ke tak ada? Ramai je tengok orang main. Ramai je tengok. Oh, ada coffee house lah sini. Dulu kafe je, kafe biasa je dulu. Oh. Ini Fakulti Sains Marine. Kadang-kadang Bapa dulu kat sini masa degree. Masa-masa tak pergi dah lah. Pak mana kita sebenarnya. Kenapa Mama tak minta UNT dulu? Kenapa minta kot dulu? Ni pula Mak Mak berpusat. Kalau Mama nak tahu ni, Mak Mak ni Abang Bazri ada tak? Masa dia kerja company kesihatan dulu. Dia datang lah. Dia datang dia set up Mama berpusat ni. Kita masa tu dah kahwin lah. Dia dah kahwin, kita belum kahwin lah. Dia lagi lah. Ni lah Mama berpusat ni dia set up. Ada security dia datang kat Alor pun semua. Lepas tu Baba pergi jumpa dia orang dekat golf KT golf tu. Ini masa Baba keluar baru lagi bangunan ni. Tak tahu apa benda. Dia amat. Mama airport kan. Office bersyarah kot. Dia pintu keluar belakang. Ya Allah. Seronok ni. Ni lah tempat Baba mancing dulu ni. Dengan Lija ngompong sini lah. Dia masuk ni. Tapi dah besar dah ni. Dulu kecil nak roboh je matan tu. Kecil je cover dia. Sinilah Baba dapat ikan syakak seumur dulu. Ini bukan nak elok. Ni apa dia panggil? Hatchery. Dalam ni ada penyu apa semua. Nak masuk Tak. Ya, rindunya. Ni pakai MT api dia tampak. Nampak dah. Kita pun masuk air sini kan. Ada batu. Ni INAS, Institute of Oceanography. Kenapa Mama tak minta dia? Tak tahulah. Dia memang jiwa mama dah, jiwa-jiwa laut ni. Kenapa dia UNT? Dia tu pun dah pun. Oh, tak payah dah. Kau dah JMP tu. Bila Baba tak jual, Baba yang pergi masa kapal. Ima yang cakap. See-through. Tak lah kat aku tak tahu dia dah. Master, standard tinggi minta master. Morris House. Ni kot, ni apa? Rumah tetamu. Dulu panggil rumah tamu. Terengganu speak Terengganese. Oh, dia. Kek ikan percuma. Siapa nak boleh ambil? Oh, cepat. Raya. Esok kita pergi raya esok. Ini dia panggil DK depan tu. Dia orang kuliah. Kadang-kadang kelas ganti kat situ. Ya. Tapi dekat sebab tepi ni ada jalan bewak. Ni kafe ni, ni kafe. Kita bagi tiket je lah. DK 1, DK 2, 1, 2. Kalau ayah tiketnya Ah. dah utama.
Ni jalan biawak tu tengah buat jalan dah. Surau ni dulu tempat bapa lepak. Kalau tengah tunggu kelas ke apa ke. Oh, tak boleh jalan dah. Jadi jalan biawak, jalan berbumbung sampai hostel. Dia baru nak buat ni. Nanti lah buat baru balik. Lepas tu sini lah tempat bapa mancing dulu bersama juga. Tempat mancing juga lagi. Inilah tempat kan bapa kata baju IT ni kan sini kan. Bapa lah pelopor kat sini. Ingat ke? Itulah kenangannya mah. Kenangannya. Dia macam Dia ikhlas je. Dia pula mama jadikan makanan. Kat sini dah belajar buat kepuk ekor. Belajar buat surimi, sashimi. Ini lah mama lah. tak ada student kot. Ada cerita kaya. Lepas tu dulu sebelum pergi kat mama sana, tempat baba belajar je pukat kat sini. Net lah. Ni tempat baba belajar je pukat dulu. Tu yang bertutup tu. Belum. Inilah tempat Net Loft nama dia. Tempat baba belajar je pukat. Sonok. Tapi tu mengabang. Petang-petang kami tahan pintu. Tahan apa? Tahan bubu ketam belakang tu. Ya Allah. Ingatnya orang belajar tu kalau perebutan kuasa kelab perikanan tu rasa macam perkara penting kan, perkara besar lah dalam hidup itulah. Tu patah hati masa tahun 2 tak dapat jadi presiden. Apa cakap dengan Nas kau jadi MP kan aku nak aku nak jadi MP. Macam situ ada kereta pula. Jadi kita push yang sini. Macam mana mau? Dah keluar. Dia sini semua jalan mati. Dia akan push ke sini balik. Itu nanti akan jumpa yang tempat parking bus tadi. Yang ada Mamori Cafe. Betul. PH Cafe atas lagi. Ni Mamori sini ni. Musim balik. Itu pun dia orang kuliah di KU. Apa tak? Dia orang kuliah taman ke apa? Apa berapa? Itu banyak bilik kuliah. Bilik seminar apa semua dekat situ. Mana yang KU? Jarak ya. Kat sini pun boleh keluar juga. Nanti kita daripada depan. Mama resort dulu. Sini pun boleh keluar kalau tak silap apa-apa lah. Ada festival lah. Apa tu? Boleh. Ada shuttle bus ni canggih MK. Kata tu je lah. Bus elektrik. Okey lah, boleh lah. Ni apa ni? Institut Adaptasi Iklim. Oh canggih, baru ni. Ini dulu mama lab civic baba. Lab civic baba belajar civic. Dengan Dr. Aisyah. Apa? Itu berapa banyak? Ya. Sama. Itu ustazah. Dr. Aisyah. Niza boleh masuk tak ya? Kita dia masuk Niza pula. Kita nak kat luar. Luar masuk kat belakang. Boleh? Komplek kuliah pusat kita lagi pilih lah. Dulu yang selalu jadi tu lah. Masa bapa dah buat master, jangan dah pergi belakang tu. Semua dah pindah sini. Net loft pindah sini, lab pindah sini. So tak ada keperluan pergi sana. Satu lagi ada dewan depan tu kan, dewan besar tu kan. Ada yang besar, dia utama. Yang ayah buat screen dia sok DSM. Masa aku je screen. Masa aku je screen.
jumpa budak-budak FPP. Kena yang pada select kat abang. So ada satu tu budak FPP yang rasmi kan. Dia bawa lah, dia minta kita orang bawa kan. Lepas tu masa ayah fight dengan dia orang. Oh. Kau kan ada pusat kesihatan tau. Kau kan nak bagi kita orang. Lepas tu dia kata dah gini tak ada ambulans. MHGM tu tak ada ambulans. Tak ada sekat ayam. Tapi minta sokong tak tahu yang ada. Bergaduh. Tak dengan abang kak kan? Bergaduh ayah dengan FPP dia. Dia pergi dewan. Presiden dia tu. Basi tak patut masuk kat situ. Ini mesti baba. This is my university. It's a place after you go to high school, you go to university. You have one more stage. You have primary up. Primary school, Elementary school. elementary, primary. And Elementary, primary, secondary. secondary, yeah. One more stage secondary school, and then you can go here. University. Chancellery. So kalau tadi kita dah pergi UMT tempat Baba, ni kita pergi Uniza pula tempat Mama. This is Mama School, Uniza. Sebelah-sebelah je kau kata kau. Jodoh di sebelah-sebelah lah je. It's a mama school. Mama tempat ke Baba kita dah pusing mana dulu. Ingat-ingat lupa jalan dia. Ni pada jarak Padang Tekukku. Kita tak ada masuk ke pusat belajar. Masuk lagi je lah. Foyer, dewan. Balik. Asrama situ je. Sini dulu tempat banjir semua. Sini. Ya. Tempat banjir semua. Dia kecil lah jalan ni dah besar. Buat 4 lane dah. Dulu 2 lane je. Ya, nampak. Kelatan itu nama dia sini. Sayang boleh kan dia nak masuk sini. Kiri. Kita masuk kiri. Dia pergi kat ni. Dia belakang kan, dekat hostel kan? Ini Dewan bukan Dewan. Chancellor. Chancellery. Chancellery. Ni kafe budak-budak up lah. Betul. Oh, kalau lahir Rizal. Ini dia punya kuartus kan? Ini kuartus. Rumah tamu. Oh, dah jadi isi penyelidikan dah. Sini dulu rumah tamu. Dia sini tempat letih. Dia ada orang high class. Budak bijak ada di sini lah. Kita orang tak datang sini pasal jauh. Jauh sangat dari kita punya tempat belajar. Yelah, hostel belakang sana kan? Tempat belajar pun jauh. Oh. Itu Dewan ke? Tempat belajar. Kuliah. Kuliah. Kuliah habis dia lecturer di sini. Jauh lah. Ada tempat bar. Mama dia tengok pop-pop lah. Tak konon Bang Rizal. Yelah, kabel dia banyak kan? Dia banyak. Jangannya. Dia orang mutasi bilap. Tempat-tempat bas. Ni tempat bar kat ni. Budak ni, budak-budak tak suka yang. Oh, ni tak ada dulu. Tak ada. Bangunan kabin, cantik. Tak ada. Yang satu rumah tau. Sekarang dah rumah pok-pok ni. Dah. Tengah lepak buat macam makan-makan semua. Bayangkan aku negara kaki yang jatuh pas dia kan. Kita ajar. Ifrit dia kan? Alah ada. Ya kecil-kecil industri. Yang apa dia dah? Ada dia punya khusus dia kan. Dia dewan belajar. Ini tempat kuliah kelas Mama kan sini kan? Bukan mama sana. Oh. Ini fakulti. Ni. Abang sila ni. Apa? Sila berapa lama memang kat sini dulu? Ni baru. Bukan baru lah. Baru. Ni bangunan ni lah, batu ni. Apa tak silap bapa pernah ambil Mama dekat kelas kat situ. Ada ni. Bukan setakat berapa lama je bapa pun pernah ambil. Ni tempat belajar mama. Ni mama dah ni. Duduk makan. Tempat lapis lah ni. Kalau lepas tu dah. Sajen. Tempat sajen. Ni hostel. Ni hostel. This is the hostel. Ni mama punya kat depan tu. Depan lagi. Oh, kenangan ni. Ya Allah. Bukan mama punya depan lagi. Makan.
ni tempat mama dulu. Ya betul tadi tu. Tadi tu. Belum ni sana. Tadi tu abang ingat. Betul kadang-kadang kalau mama balik naik bas mama turun sini. Ni tempat turun bas ni. Kamu pernah ambil je kat sini. Ni foyer. Ni tempat jual makanan murah-murah. Ni foyer. RHB pun ada sekarang, okey? Macam-macam bank ada sekarang. Dewan. Tempat makan. Ini dulu tempat bilik mama juga dulu sini. Ni yang ada konflik dulu kan. Dah tukar jadi bilik lelaki. Oh. Mama jadi bilik perempuan. Yang bilik lelaki jadi bilik perempuan. Ini bilik lelaki ni sini. Ini Musola? Bukan. Sekarang musola. Musola tu ni lah tempat duduk, tempat tinggal lama. Hostel lama. Ni hostel lama ni. Bilik lelaki. Besar. Stadium besar lah. Dulu tak ada ni. Tak ada. Dulu kecil je. Dulu tu. Dulu tu. Sini padang. Besar padang ni. Macam padang golf gitu. Tempat memanah. Sini tempat memanah dulu. Dah ada balapan lah. Saya dulu tak ada. Dah ada balapan. Dulu tak ada. Nampak tak? Tak nampak. Oh, dah ada balapan. Lawa baru lagi. Buat kedai. Ni tempat memanah pun pindah sini. Oh, besar ya. Dulu ni tempat tenis, tempat rugby dulu. Dah ada court netball ke basketball sana tu? Tapi dah sini Dah sekali kan. Ni tempat rugby dulu. Besar tempat ni. Lagi tempat memanah. Agaknya mana niche dia kot. Sini Rugby ni. sana tu. Sana tu. Tu macam pasir. Dia ada golf. Ya, golf. Betul yang golf. Sana golf. Oh, ada finish Dulu ada tapi tak banyak lah. Dulu kita orang keluar. Kita orang lah orang keluar. Mama school has golf. Ni futsal. Ni futsal. Bijak. Bijak ni Nizam. Ini tempat ni tempat rugby paling banyak ni. Ada banyak padang. 3 padang tu tempat rugby. Ini jadi golf tu. Golf. Tu dia village tu. Sebab dia ada jaring tinggi-tinggi ni. Di sini tak ada ni. Sini tapak pasar dulu. Apa benda? Tak. Ini tak ada apa dulu. Tak ada apa. Ni kosong sana golf. Dan sana rugby. Ni hub community. Tak ada apa dulu sini. Tak ada orang nak duduk sini. Pusat berhantu. Dulu ada ice blender. Cool block paling top lah kalau kat sini dulu. Sekarang tu orang tak pandang. Sini ada feeling. Mama nak pergi pasar malam dari sini lah. Betul lah, ni jalan ni. Ni. Ada ikut blok yang. Nak bersih lagi tak? Ada dari Siumat. Siumat je besar-besar. Habis mama tengok tempat lama. Seronok lah. Seronok, kenangan lah. Kenangan. Ingat kenangan dengan berfilm ke dengan bapa? Tak ada dengan bapa je. Masa kat you pun tak apa. Oh ya. Yeah. Dia mama banyak skandal. Saya tahu. Antoi. Kawan baik. TTM katanya, teman-teman mesra. Kawan baik. Syakirin ada lagi tak tu yang Syakirin? Ada. Kau dia kena rekod. Ini bukan video anak-anak, ni video kita ni. Biarlah. Pasar malam. Lepas ni kita pergi ke town pula. Mana Syakirin? Tadi dulu kot. Sini Syakirin, sini. Dekat belah sini kat kita main video rasanya. Ada sana yang sana. Ni ke yang sini? Sana. Sana dah. Sana? Sebab ingat depan pagar. Oh, dah tak ada Syakirin lah. Ni tempat pasar malam. Seronoknya. Pukul 12 o'clock. Tak ada 3 hour. Okey. Tak ada pasar malam je sini. Kalau apa yalah. Kalau cerita kita duduk Terengganu lagi kan dah pakai kerja mama. Ni. Kalau mama tak kahwin dengan bapa sini lah tempatnya. Besar hospital, canggih Ainiza. Naik dah rasmi kan? Ya, dia naik macam tanah. Rasmi tak tahu. Now we are going on the Terengganu's longest bridge. Sultan Mahmud Bridge. Yeah. It's the longest in Terengganu lah. Yes. So this is the start of the bridge. That's over there. There's the. Yes, correct. Oh, biji-biji. Really? Cantik. Siapa pushing? Pusing kat rumah cik.
hotel. Ini best. Pop best kat sini. This one, the white one. This is our hotel. Yeah, it's cute hotel. Just like us. Ada parking je. That's the big problem here. Takkan nak kena saman lagi kot. So now we are visiting Tok Ani and Tok Kis grave, kubur. So dekat sini kena behave ya, jadi good boys ya. Dekat sini jadi good boys, kita hormat, okey? Dekat sini ada mama punya father dengan mama punya mother. Inside the bed. Okay, tak apa. Nanti dia nak sedih. Bye bye. So we are finding the grave of Tok Ki. Your Tok Ki. Okay. Kat depan tu. Yusuf tak boleh. Pancahnya tu. Depan tu Sini. Follow mama. Aku follow mama. Jom. Yusuf, don't play sand, Yusuf. Yusuf. Ya, sini meh. Ya. I'm looking for Tok Ki's grave. Let's find Abu bin Siddiq. It's not here. Bismillahirrahmanirrahim. This is Tok Ki's grave. This is Mama's father. Ada over there. This is Mama's father. Yusuf. Mem. Enough. Gini, Baba. Gini. Enough. Cuba pegang dulu. Jangan buka. Don't open. Yusuf, please listen to. Kita balik lagi sekali kita cak ni. Boleh? Yeah, flower. Don't take the flower. Nak smeton. Kan? Duduk sini meh, kita baca Fatihah meh. Duduk sini. Meh sini meh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. We are at the restaurant near the hotel and we are going to eat nasi bujang. Bujang ayam. Nanti kita makan mie, kita pergi kahwin. Dan kita dah tengok Mama Grave, okay? Lepas nasi nak Maggi pula ya, Maggi cup. Maggi cup. Nampak kat mana Maggi cup? Kita sana tu. Ada ke? Kita buah. Kita sebelah ni. Apa dia nak kena makan? Kereta saja. Nasi goreng lemak. Manci. Abang baca je, dia cakap apa tu? Cuba baca bang. What does it say? Itu Manci. Peh. Kan peh. Peh. Kan peh. Ngantuk. Weh, itu. Makan je. Tapi tengok kepada saya ni.
we at the restaurant and chicken semua. Tambah sampai lagi kan Mama? Ya, Mama rasa sikit boleh? Nanti ah. Oh, sampai. Terima kasih. Oh, tak. Wah. Tak. Good morning. So this is day 3 of us in Terengganu. Yesterday there was no video because we were in a bit of a rush. We had to go to multiple places at the same time, so no time to make videos. Today is santai-santai day, and this is our third day, and now it's 11 AM. We've just checked out from the hotel, and now we are going to the bank to settle some of Mama's business. So ni Mama and Aboy, Mama and adik. Mama say hi. Hi. Anga, Yes. Aboy, Yes. and this is Abang. So until the next update. Bye bye. 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 So we just got back from Pasar Payang. I went there to buy some smoke for me, and then to buy some keropok dekor. Dah habis dah. Dah makan actually dah habis. And Mama, adik tidur. There's Anga. Where's Aboy? Syahid. Where's Aboy? Aboy sleeping? Ah ni Aboy. Dapat kepala je. Aboy buat apa? Minum air. So we are now going to Pak Long House. We will arrive in another 10 minutes. So until the next update. Bye bye. It is 4:21 and we've just got back from Netsu house. So now we are travelling to Kemaman to see Atuk Usu, Mama's uncle and their family. So Mama still going strong. Behind us, Anga is sleepy. Abang is almost sleepy. Oh no. Boy is tired. Looks like tired. So now let's continue our journey. So until the next update. Bye bye. It's 6:10 PM and we are now heading back home. We are around the Marang area. Everybody is asleep. Abang, there's only Mama and me. Adi is also asleep. So I think we will arrive in Rembau in about 6 hours time. So around 12 PM or 1 AM. Bye. Hi, it's 7 PM and we are at Dungun, Terengganu. So we've just top up our gas and now we are heading to Kemaman to go to Maybank. So everybody is awake. Mama, adik, abang, Anga, Aboy, everybody is awake. So we will arrive in Kemaman maybe in about 1.5 hours again. So until the next update. Bye. We are going back to Rembau and once again we are passing through Keting Refinery. Last time when we went through here, everybody was asleep, so they cannot see the fires. So today everybody is awake. They can see the fire. Look, it's a big fire over there. Over there on your right. On your right, on your left.